Ah, sedapnya relax. Hari ni aku akan dapat kertas ujian. Tak sangka dah habis SPM dah. Rumah kita ajak si Acip. Assalamualaikum. Acip. Oh, waalaikumsalam. Roy, apaan? Kau tak ingat ke hari ni kan kita ambil keputusan SPM? Jom kita Relax, benda ni kan ada majlis, so kita buat sampai malam. cepat, aku tak ada lambat. Benda tu aku kena cepat sampai sebelum jam. Jam tak ada je lah, kita dua je sekolah ni. Roy, aku rasa sekolah kita dah berubah lah, Roy. Apa yang dah berubahnya? Tempat kita lah, Roy. Tempat kita? Apa yang berubahnya? Tengok, Dewan pun ada cikgu baru. Wah, cikgu baru? Tempat Cikgu Haras. duduklah jap. Okey, semua murid-murid, yang seperti mana cikgu sudah beritahu ke grup kelas, ya, hari ni kita akan ambil keputusan SPM. Yeah. Hooray. Kau duduk. Balulah. Yang pertama sekali, keputusan dia sangat memuaskan, iaitu Acip mendapat keputusan 85% untuk subjek. Thank you. Cikgu, kita tengah gambar. Mantap Acip. Okay, Acip tunjuk kertas kamu. Oh, awal. Okey, keputusan kedua dan sangat memuaskan, iaitu Roy dengan keputusannya 100%. Tanya Roy, kekalkan keputusan ini. Okay, terima kasih cikgu. Tepuk tangan. Thank you semua, Roy. Okay, terima kasih cikgu. Sangat cikgu ni. Wah, betul-betul memuaskan Acip. 100% ni cik. Kenapa? 100%. Kalau aku 1A. 1E. Bangga. Pandai aku. 80% tu bukan 6/2, bukan 6% ke? Bukan 6A. 6 daripada 8A. Kan sebenarnya nanti kan lepas majlis ni, esok saya nak pergi luar negara untuk tunjukkan ayah saya nak buatkan gembira. Sabar. Bukan tu cerita dia. Aku yang pergi luar negara, Kid. Astaghfirullahaladzim. Tak, Kid. Episod 8 dia. Episod 8. Ini baru episod 4. Kau nak pergi luar negara sampai 4 episod tu. Weh, kau dah cut ke? Cut. Yeah. Dah, yang belah. Kau sambung. 3, 2, 1 and action. Puasnya hati aku hari ni. Baik dah aku dapat. Oi, jangan. Aku dapat 8A lah weh. Bila kau dah tinggi, kau janganlah lupakan aku, Roy. Takkanlah aku lupakan.
Kau kan sahabat aku selama 5 tahun. Roy, Meh, disebabkan kau nombor 1, Meh, saya belanjakan awak makanan. Weh, aku rasa kedai ni sedap lah kot. Dia beri. Aku rasa kedai paling viral di TikTok. Viral lah. Makanan yang sedap, Maggi goreng, tambah cheese lagi. Kau order satu. Minta Kau order satu. Nak apa Nak teh ais dengan Maggi. Bagi stick lah. Telur mata. Okay, terima kasih kak. Okay. Nyam 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 nyam. Peramupan yang tak dapat kita bayangkan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Okey lah Roy, aku nak bayar lah untuk kita. Okey. Wah. Abang. Ya? Abang nak cepat kaya tak? Kaya? Nak? Okey. Abang ikutlah saya. Kerja luar bandar. Luar bandar? Tapi nantilah saya fikir-fikir balik bang. Okey lah. Saya gerak dulu. Bye. Nombor telefon tak ada bang? Oh, nombor telefon 016. Macam lah saya ingat. Kejap Mana handphone awak? Handphone? Handphone tak bawa. Dekat rumah. Abang ada kertas. Tak apalah. Awak ambil handphone saya ni. Kat sini. Kayanya handphone boleh bagi tu. Kat sini ada nombor telefon saya. Okey. Akhirnya dah habis bayar dah pun. Habis dah duit aku. Roy, jom kita balik. Jom lah. Ada benda tu akan cakap. Ya. Ada apa Roy? Nanti kat sana. Okey. Roy, nak pergi mana ni Roy? Ini nak pergi kedai tayar basikal ni. Buat apa Roy? Setahu aku kau mana ada basikal? Ya, ni aku nak pergi kedai tayar basikal lah ni. Okey lah, aku cerita sekarang. Tadi kan ada seorang abang ni kan, dia offer aku kerja luar bandar weh. Dekat negara mana? Aduh, dia tak cakap pula. Tapi dia ada kasih aku ni. Bukan nombor telefon. Telefon dia bagi. Best lah kau dapat kerja di luar bandar. Mesti kawan. Harap-harap macam tu lah. Tapi jangan risau. Kalau aku jadi kaya nanti, aku tolong kau dengan tolong bandar ni. Jadi menteri sekali tau. Alah, menteri relax tu. Allah boleh. Menteri. Roy, apa? Ni kalau kau ada duit, kalau aku miskin, kau sedekah lah aku. Nanti doakan aku panjang umur tau. Okey. Tak ada masalah. Ni apa tu? Aku nak pergi mandi lah jap, Roy. Nanti petang ni kita jumpa. Bye. Bye. Airnya habis juga. Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup aku. Tak pernah lagi aku bahagia macam ni.
dengan dapat stick bungkus ikat tepi. Lepas tu dapat result SPM mantap. Lepas tu aku dapat handphone Abang Sado. Ui, syok betul lah ni. Aku harap nanti aku kat luar negara aku tak lupakan si Aceh.